Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda macam mana nak join affiliate Raja Traffic. Okay. First sekali anda pergi ke link ini rajakamel.ompay.my/affiliate. Okay. /affiliate rajakamel.ompay.my/affiliate. Okay. Kemudian anda pergi kat sini, anda klik daftar sebagai ejen. So kat sini anda isi butiran anda. Okey, dah isi. Kemudian pergi semula dekat link ini tadi dan anda login. Oops. Okey, dah daftar tadi kan? Okey, kita guna ID dan username yang anda buat tadi, log masuk. Okey, sebelum buat apa-apa, pergi dekat belah kanan ni, tetapan profile account. Okey. Scroll sampai bawah, masukkan nombor bank anda. Okey, nombor akaun anda. Sebab kalau anda ada sale, nanti saya akan terus bayar commission. Okey. Okey, dah sudah. Pergi klik link affiliate. Okey. Pilih yang dia tulis Raja Traffic. Alright. Produk ni kita akan promote, kita akan buka jualan untuk tempoh yang terhad. So untuk ketika video ni dirakamkan, kita akan bukakan jualan sehingga 12 hari bulan, iaitu 12 tengah hari, 12 hari bulan. Alright. Okay. So ini link affiliate anda. Salah satu ni lah, tak kisah mana-mana. So apa kita buat? Right click, copy link location. Okay. So ambil notepad. Okay. Ini link anda ya, save betul-betul. Okay. Langkah seterusnya, anda pergi dekat browser, type bit.ly, bit.ly. Okay. bit.ly. Okay. bit.ly. Alright. Okay. Klik kat kanan ni, klik create bit link. Alright. So, buka notepad kita tadi. Ini link affiliate anda tadi. Copy. Dan kemudian paste dekat sini. Okay. Lepas tu tekan enter. Alright. Sekarang, ini anda punya bit.ly. Okay. So, dah sudah. Copy. Okay. Save kat dalam notepad anda. So, lepas ni, semua promosi anda yang anda buat, guna URL ini untuk promote. Okay, sebelum tu, make sure anda test. Okay, test. Alright, so kalau dia pergi dekat sini, betul lah tu. Okay, kalau dia tak pergi kat sini, dia salah. Kena buat balik, step balik pada awal. Alright, simple je kan? Okay, so selamat mencuba.